Mana kan musim cuti ni ramai yang mau bertunang tapi mau makeup sendiri, you boleh try recreate this makeup look yang buat you punya muka nampak sweet and nampak fresh. Yang paling penting dia tidak heavy sangat untuk majlis pertunangan. Let's go. So my skin prep macam biasa aja. Lepas tu saya mau spray setting spray ni untuk tambah hydration sikit, tapi dia tidak berat, so sesuai lah untuk orang yang ada oily skin. So untuk pemilihan primer, ikut apa yang bersesuaian dengan kamu punya kulit dan apa yang kamu mau. Kamu mau cover sikit pori-pori ni, boleh pakai pore primer tapi jangan apply banyak. Apply dekat tempat area T-zone je. Kalau kamu punya baju tunang, baju-baju yang cerah, tudung yang cerah, pastikan kamu punya foundation tu cerah sikit pada kamu punya actual skin tone supaya dia tidak nampak kusam bila dia sudah oxidize. Ni saya mix dua jenis foundation. Kalau anda mau mix pun tak apa. Dulu macam ni supaya dia macam lagi senang untuk kita blend. Kalau kamu ada paru-paru jerawat yang gelap ataupun bawah mata yang gelap, boleh pakai color corrector dulu. Tapi kalau just manja-manja sahaja, foundation pun memang high coverage, just directly pakai foundation je macam saya. Kita proceed pakai shading tanam dulu. Tidak perlu mau buat sampai pipi tu nampak betul cengkung. Letak dekat bahagian-bahagian dalam sini. Saya akan letak membulat dekat sini sahaja. Itu sahaja. So yang ni before and yang ni after. And then jangan lupa juga shading dekat hidung ni. Start bentuk V dekat bawah. Lepas tu yang ni lurus bawa ke atas. Lepas tu start dari sini bawa ke bawah kening. Cream blusher, saya mau pakai yang color pink-pink macam ni sebab kita mau buat makeup yang ke arah soft. Saya start daripada belakang dan bawa ke hadapan sampai tengah-tengah pipi macam ni. Saya mau letak dekat, tak banyak, dekat dagu dan dekat bawah hidung. Sambil tunggu foundation ni macam set, saya mau pakai brow cara. Brow cara ni dekat belakang kita tekan sikit bagi dia shape dan bila bawa ke depan kita layang-layang sahaja bagi kena bulu tu je. Sudah siap macam ni, baru saya akan letak concealer yang cerah bahagian bawah mata. Kita akan blend 3 segi bawah mata. Set the makeup, saya akan pakai powder yang cerah untuk bawah mata sahaja. Ambil macam tu, lepas tu ratakan dulu belakang tangan. Blend garisan bawah mata ni, barulah kita set dengan powder. Jangan seret tapi dab-dab sahaja. Saya suka pakai press powder macam ni sebab dia ada coverage sikit dan warna dia lagi cerah sikit daripada loose powder yang saya selalu pakai. So kita letak loose powder bahagian yang lain. Jadi kalau you mau guna loose powder sahaja pun tak apa, okey je. Dekat bahagian eyelid tu jangan letak powder dulu biar dia basah-basah masih. Inilah yang akan lock kita punya foundation bagi dia tidak bergerak walaupun kita berpeluh ke. Pakai je berus yang besar macam ni untuk buang lebihan powder. Kita tak akan biar ya muka kita begitu. Kita proceed pakai segala shading yang jenis powder pula, tapi tak perlu tebal sudah sebab tadi kita sudah letak shading yang cream. Dong kita just tinggal tambah sedikit-sedikit sahaja, jangan ambil warna tu banyak sangat. Untuk blusher mau ambil color yang soft ni, letak tempat yang sama tapi letak sampai kita berpuas hati. Kalau boleh buka font sambil-sambil makeup supaya nampak adakah blusher kita sudah cukup ataupun tidak. Lepas tu sama juga sedikit dekat bawah hidung, dekat bawah dagu ni. Dan please guna setting spray sebelum mau buat mata sebab kadang-kadang setting spray ni dia boleh buat kita punya eyeshadow tu jadi cair. Last-last dia macam mengalir gitu. Kalau mau spray tu jangan sampai cair, jangan sampai mengalir. Kita akan pakai highlighter. Please pakai highlighter sebab nanti kita kan akan dari tepi macam tu. So highlighter ni akan buat makeup kita macam lagi wow. Letak dekat hidung juga. By the way, saya mix je dua ni. Dekat hidung, sini dan atas ni. First color saya akan ambil this one. Yang ni Code, yang ni Candy Apple. Belum letak eyeshadow, kita blend dulu concealer yang masih cream ni. Letak satu eyelid dulu. Start daripada bawah dan bawa ke atas. Blend apa yang tersisa je bawa dekat luar. So, ambil ni color ni. Guna brush yang kecil. This one kita akan berfokus dekat bawah sini dulu. Tarik ke dalam. Macam tu. Tarik keluar. Sampai ke depan sini. Glitter yang pink and kita akan letak dab pelan-pelan dari depan bawa ke tengah. Akan jadi begitu. Tambah glitter dekat palette besar ni. Juga letak dekat tempat yang sama. Ambil warna kedua ni. Tapi ambil sedikit sahaja. Kita letak dekat bawah mata. Betul-betul dekat dengan bulu mata bawah kita. Glitter yang macam ni. Boleh letak dekat bawah mata ni. Ambil sedikit shimmer dalam palette Candy Apple ni. Dan kita letak dekat atas. Highlighter. Kita akan letak dekat sini buat bentuk C. Lepas tu mau buat eyeliner. Cumanya kita akan pakai eyeshadow sahaja. Supaya dia tidak susah sangat. Tarik dari dalam ni. Bawa keluar gitu. Bawa ke dalam pula.
And then curl your lashes. Kita mau pakai bulu mata palsu. Tapi kalau tak mau, kamu boleh proceed with mascara. Kalau you mau pakai cluster lashes ataupun falsies, cari something yang soft, okay? Mata bawah saya pakai mascara. So, kamu nampak before and after. Untuk lips, walaupun kamu sudah nampak banyak kali saya pakai lips ini, tapi I cannot stop my go-to lip combo. Kan pakai halawa. Kalau kamu punya skin tone lebih-lebih kurang saya dan kamu pakai warna ni, memang automatic nampak soft. Suka ombre kan dengan warna pink yang pekat macam ni. Dia bukan merah. Kita tak suka buat ombre yang rempit ya. Tapi ombre yang soft macam ni. This one color wajib. Untuk lips, kita tambah lip gloss. So basically, I have finished my makeup and this is the final makeup look. So makeup look ni memang sweet-sweet, memang nampak fresh. Memang sesuai kalau kamu mau bertunang ataupun merisik. Yang bakal jadi tunangan orang, mau makeup sendiri, you boleh try buat this makeup look, okay? Senang, simple je. Hai, ni Izara nak bagi tahu bag ni nama dia Diva. Dan Izara tahu ramai yang suka bag ni sebab tahulah dia inspired by what, right? So, yang ini ada macam-macam design boleh buat. Dia boleh macam ni. Lepas tu, dia boleh juga buat dia jadi pendek tali dia. Macam ni. Kan, nampak dia ada macam banyak kat sini. Cantik. Ataupun boleh designkan dia macam tu. Lepas tu, clip dekat sini. Dia boleh macam ni juga. So nice lah yang ni. Zara suka. Yang ini, this is my favourite bag for this collection. For the second season collection. Lepas tu dalam dia boleh masuk macam-macam. Dekat dalam ni ada buku. Lepas tu ada barang-barang makeup. Yang ini ada wallet. Ada perfume. Ada spek. Lepas tu luas. Size dia pun just nice. Medium size. Dia tak besar, tak kecil.